Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai dah sudah program Ziarah Mahabbah, yang mana pada kali ini program Ziarah Mahabbah telah diadakan di Kampung Pengkalan Atap, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Pengkalan Atap, Kuala Besut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mak Zain bin Arifin, selaku pengurusi JPTG Pengkalan Atap, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Muslim Malaysia kerana sudi datang ke kampung kami menyampaikan sedikit sebanyak sumbangan daripada Muslim tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada Muslim Malaysia ini. Habis ting sakit ke apa, berapa lama dah sakit? Boleh balik? Kalau gini, kita kena tu lama dah. Kena lutut dalam beg tapi boleh lagi ke molek. Kita kena sering komen lepas pagi. Tak kritikal lah. Tidur ke lepas belah hari capur 5 hari pula ada. Sampai belah 45 hari, maknanya 23 hari dah. 23 hari tu. Jadi tu duduk lama sangat Jadi kita mengadah salah dah macam mana. Bila duduk dalam wak tu, jadi tak boleh jalan mana. Masuk wak tu boleh. Masuk pulak wak, pergi pulak yang terjatuh ke apa. Lepas tu, dia pulak nak cek apa, kita cek tempat orang umur baru okey lah, Alhamdulillah. Tak ada apa ni, kesan dia tapi ni tak ada. Semua dia ada salah lah. Masalah ni salahnya kebah. Lepas dulu tu ubah ni kebah. Maknanya sekarang ni daripada lutut sampai kaki. Dengar ni lenguh-lenguh ya. Sakit-sakit lenguh. Kalau jalan tak boleh, ni salah ya. Kaki lah. Kalau sekarang ni, habis ni terlangkah lagi ni. Kalau jalan pakai tukar ni. Pakai tukar pun tak boleh jauh. Oh, tak boleh jauh. Boleh sini ke depan tu boleh lah. Terhad lah. Oh, jauh. Bukan dia susah roda. Diharapkan dengan kotak infak yang telah disampaikan dapatlah meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima untuk program Ziarah Mahabbah kali ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazalul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.